memang wajar dan banyak desakan supaya azam baki ini dihentikan, ditamatkan ataupun disikir. Dan katanya tempoh perkhidmatannya tak lama lagi. Persoalannya yang saya nak bangkit di sini, jika azam baki dah habis, tamat nanti, calon mengisi jawatan Ketua Pesuruhjaya SPRM ni macam mana? Yang melantiknya ialah Perdana Menteri. Saya bimbang takut Perdana Menteri lantik orang macam Azam Baki juga. Jadi kalau dia lantik orang macam Azam Baki, sebab dia yang melantik, dia mesti pilih orang dia, orang yang dengar cakap dia. Jadi artinya walaupun Azam Baki dah pergi, perjuangan menyingkir Azam Baki itu berjaya, tapi akhirnya diganti dengan sifat manusia yang sama. This is very important. Sebab itu gerakan menentang Azam Baki ni, tangkap Azam Baki ni, mesti dibuka lebih luas, iaitu desak supaya SPRM ini diletak di bawah Parlimen. Bukan kekal dengan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Ini lebih penting daripada menyingkir Azam Baki. Sebab kalau tidak, saya kata tadi, lantik orang baru ganti Azam Baki, SPRM masih bawah Jabatan Perdana Menteri, 2 kali 5, 5 kali 2. Sama lah juga kita nak tengok bahagian pendakwa raya mesti diasingkan dengan pejabat peguam negara. 2 ni, SPRM diletak di bawah Parlimen, pendakwa raya dengan peguam negara dipisahkan. Ni dah umur lama dah. Nak pisah. Lepas tu tunggu-tunggu Parlimen akan datang. Lepas tu tunggu-tunggu Parlimen akan datang. So nampaknya kerajaan is playing delay tactic. Yang saya rasa sampai pilihan raya nanti perkara ni tidak akan berlaku. That's what I believe. Kalau tak betul, Anwar betul buktikan. Dia Parlimen Julai ni, dia kalau bersidang lagi, Dewan tak berubah, buat pertama, pindahkan SPRM bawah Parlimen, pastikan pemisahan pendakwa raya dengan Jabatan Peguam Negara. Kalau tidak, tak ada makna. Maknanya, lepas ni ada lagi Azam Baki 2, Azam Baki 3, Azam Baki 4.